Tapi sebenarnya bukan spesies ni je saya nak tunjuk. So jom kita tengok dengan lebih rapat. Kita close up sikit. Kita pakai satu tangan dulu. Kita nak jadi ni. Kita nak buat operation. Baru je selesai keluarkan belut daripada tukir. So ni dia antara belut yang kita dapat. Total yang dapat 5 ekor. Ni orang panggil belut apa? Belut paya bah? Belut paya biasa ni. Ni belut kampung ah. Belut ni dia ada banyak jenis juga kan. Warna kuning, warna hitam dan warna hijau lah. Kalau korang pernah tengok warna hijau tu dia rare sikit kan. Hijau? Hijau. Ya betul. Ya betul, tapi tak sedap lah. Dia paling sedap orang cakap belut pisang, belut yang warna kuning tu. Yang ni bukan pisang? Yang ni bukan pisang. Saya tak dapat pisang, dah lama tak dapat pisang. Tapi yang pisang tu sedap, dia memang warna kuning betul lah. Kita tengok pun dah berselera kan. Saiz dia pun besar. Kalau belut pisang dia boleh mencecah 1 kilo ke atas seekor. Tu pengalaman sendiri lah. Berdasarkan pengalaman saya pernah menangkap lah. Pernah dapat belut pisang 1 ekor je dia masuk dalam ni. Besar lengan. Sekilo? Sekilo. Ni yang kira antara spesies belut yang ada dekat Malaysia lah. Ni belut biasa lah ni. Ni tak besar lah. Tapi kalau buat makan ni okey lah ni ngam. Ngam lah ni kalau nak buat paprik ke apa kan. Goreng-goreng ke apa kan. Kita orang bukan nak review belut saja. Kita orang nak review satu lagi spesies. Seakan-akan belut. Tapi bukan belut. Macam mana? Dia sebenarnya kalau ikutkan ini yang bukan belut. Itu adalah belut yang sebenar. Ya. Oh macam tu